Sudah lama lah tak cuba durian kampung. Musim durian sudah sampai. Pak Long datang ke kebun durian, kutip buah. Jom kita tengok. Ini kampung punya durian. Ada wangi juga. Kita kutip dulu. Tengok. Ini ada gugur. Oh. Kita kumpul dulu. Ayo. Dia kecil-kecil. Kita sampai tepi longkang ada. Kadang-kadang tengok bawah pokok kan. Sini tak ada sudah. Tengok bawah ini pokok tua. Kita sudah dapat kutip lebih 10. Kita angkat kereta tolak mari. Kita masuk. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Memang mantap. Jom ikut Pak Long balik buka durian. Sudah lama lah tak cuba durian kampung. Kita balik rasa. Tadi kita sudah kutip satu adalah musang king. Lain semua kampung. Okay, kita susun meja. Nanti kita buka. Pak Long tak pandai makan saja tahu, buka tak tahu. Tapi hari ini tunjuk nggak satu. Ini kampung. Kita potong dia punya pahat dulu. Kita ikut garisan. Sengit sikit. Okay. Buka. Wah, Taka, berapa pangka ada? Tengok. Dia warna susu lah, tapi nipis. Dia Pak Long rasa satu. Ada sikit pahit, manis. Memang puas hati lah. Walaupun kampung, tapi rasa dia boleh tahan juga. Kita kena berbudi kepada tanah. Semoga bermanfaat.